Alright, hari ni aku ada YOLO Park Transformers 1 B127 Cordless Board Mode AMK ataupun Assembly Model Kit Series 12.5 cm. Macam ni lah, nampak tu ada preview sikit kat depan ni. Dan ini dia ada bonus parts lagi. Apakah bonus parts, nanti kita akan tengok dalam. Okay, tengok ni, cantik how dia display macam ni satu-satu parts. As if macam kalau tak nak pasang, korang nak biarkan macam ni pun boleh. Cantik kan? Of course kat dalam ni ada instruction book dia, dan uniknya okay, dekat sini dia cerita sikit pasal model kit ni dan juga articulation dia, dan di belakangnya ialah dia punya instruction. Nak pasang dia sangat-sangat simple, ada 8 step sahaja. Okay, now jom pasang. Alright, dah siap pasang dah B127 Cordless Mode. And kalau korang tengok kan, very detail lah dia punya model kit ni. Walaupun dia pasang-pasang, tapi pasang dia very simple je. Very detail. Sangat-sangat cantik. Look at this guy. Ui, cantik lah. Okay, kalau in terms of articulation, kepala dia boleh lah pusing 360. And kalau kita talk about dia punya shoulder dia, nampak tu. Shoulder dia nampak tu. Ada lagi extra joint dekat sini, which korang boleh tolak sampai ke atas ni. Cool. And then dekat dia punya ball joint shoulder, of course 360. Dia punya siku dia pun nampak more than 90 degrees lah, boleh gerak lah kan. And also boleh pusing kat bahagian lengan dia ni. And dia punya tangan ni pun is on a ball joint, so boleh pusing, boleh gerak atas, bawah, kiri, kanan. Quite cool lah dekat situ. In terms of dia punya body waist kan. Okay, boleh pusing 360. Untuk kaki dia pula, of course boleh split. Split straight macam tu lah kan. And it's on a ball joint, so korang boleh gerak kaki. Nampak tu, skirt tu tolak ke atas tu. So that tak kacau kalau korang nak buat movement tolak kaki atas. Nampak tu, skirt ni boleh gerak. And then dekat kaki ni of course boleh bend. Okay, slightly above 90 degrees. And korang boleh pusing kat dia punya bahagian peha dia ni, nampak tu. And then kaki dia kat bawah ni is on a ball joint, tapi ke depan ke belakang boleh, nampak tu. Banyak juga ruang tu. And then ke kiri ke kanan pun boleh. So in terms of articulation, this B127 punya figure ni memang banyak lah boleh gerak lah. Memang quite cool lah this guy kan. In terms of accessories yang diberikan pula kan, ada quite a few interesting accessories macam yang ni. This is like dia punya helmet dia tu. Ikutkan kepala dia macam ni, tapi korang boleh tambah helmet macam tu. Nampak tu. Kalau nak buka, boleh buka macam tu sahaja. And dari segi pilihan tangan ni kan, ini ialah tangan tumbuk dia. Okay, ni tangan tumbuk dia. Unfortunately dia tak ada weapon, so dia tak ada apa yang dia boleh pegang pun. Dia diberikan tangan, ada 3 set tangan. Tangan tumbuk, and then tangan yang terbuka macam ni, which korang boleh gantikan saja. Dan juga tangan yang terbuka juga, tapi lebih kepada salam sikit tangan dia. And one more cool thing lah about this guy kan, belakang ni backpack ni kita boleh buka, and then gantikan dengan this backpack yang macam ada thruster, boleh fly lah kiranya. So kita boleh letak dekat sini. Nampak tu, cool kan. Another cool accessories yang dia berikan ialah ni, nampak bola ni. This is cork. Untuk dia nak jadi apa tu, B127 cork mode lah kan. Unfortunately ini just an accessories which tak boleh buat apa pun. Tak boleh letak kat tengah dia pun, tak boleh. Tapi it's just a cool accessories yang diorang berikan. Kalau nak compare size, aku ada Optimus Prime AMK series juga. Ketinggian sama 12 cm. So dua-dua ni sama lah dia punya height. Walaupun dalam actualnya Optimus Prime ni lagi besar sikit lah, tinggi sikit lah daripada B127. So what do you guys think about YOLO Park B127 Cordless Board Mode AMK 12.5 cm series?